saya akan mudahkan urusan tuan-puan. Tuan-puan, apabila kan kita buat tabungan kali pertama, kita akan dapat nombor ahli orang keberapa simpan emas. Jadi langkah seterusnya saya akan follow up. Nanti tuan-puan akan tahulah cara nak menabung, cara keluarkan emas, jual emas secara online, macam-macam. Sebab saya akan invite dalam grup support dan terus bagi bimbingan. Saya tak akan tinggalkan bawah bimbingan saya terkia-kia. Saya akan mudahkan urusan tuan-puan semua, jangan risaulah. Tuan-puan, apabila kan tuan-puan buka akaun emas bawah bimbingan saya, tuan-puan boleh guna saya ni. Maksud saya boleh tanyalah. Apa kesilapan tuan-puan buat, tersilap nombor IC, email, nak tukar nombor telefon, nak tukar email, tuan-puan boleh guna saya ni. Tak payah tuan-puan nak pergi sendiri dekat cawangan public go terdekat, tak payah. Saya akan mudahkan urusan tuan-puan. Cuma saya mampu bantu bawah bimbingan saya saja. Saya tak boleh bantu semua masyarakat. Sebab apabila kan mereka buka akaun emas bawah bimbingan orang lain, saya tak boleh bertanggungjawab. Saya hanya bertanggungjawab bawah bimbingan saya sahaja. Sebab tu tuan-puan, saranan saya 100%. Tuan-puan pilihlah dealer-dealer yang aktif training. Buat live, buat konten. Pilih dealer-dealer yang etis. InsyaAllah mereka mampu bimbing tuan-puan menabung emas dengan cara yang betul, buat dengan ilmu, insyaAllah. Jadi kalau saya orangnya, tuan-puan boleh pilih. Tuan-puan boleh pilih saya, boleh buka dulu akaun emas secara percuma. Boleh isi bit biru yang saya tinggalkan, insyaAllah.